First time dapat merasa tengok premier dekat wayang. Yang ni cerita Enam Jelaka, cerita tentang tanah Melayu masa mula-mula jumpa emas dulu. Bagi saya cerita yang menarik, dialognya pun kelakar-kelakar tau. Memandangkan kita semua rindu filem arahan Aziz M. Osman. Assalamualaikum, saya Aziz M. Osman, teraju utama dan penulis skrip untuk filem Enam Jelaka yang bakal ditayangkan pada 24 April 2025. Ragu datang! Selamat datang Enam Jelaka. Yes! Company akan ambil alih perniagaan biji timah. Di 137 pawagam seluruh Semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Kamilah Enam Jelaka. Nagasari ni ketua penyamun yang sangat zalim. Zalim, tak berhati perut. Jangan lupa, saksikan, sudi-sudikanlah, ramai-ramaikanlah. Saya ada amanah yang perlu ditunaikan. Pulangkan ini kepada Enam Jelaka. Pada 24 April ni. Saya ada amanah yang perlu ditunaikan. Pulangkan ini kepada isteri Kuping. Kampung kita ni tak ada pendekar, tak ada panglima. Tengok aku besar apa. Awak ni pendekar ke? Pendekar telinga berbungkus. Siapa lagi andal Abang kau ke? Kuping. Tak sangka dalam curug kampung macam ni ada. Tolong tinggalkan kampung ni sekarang. Kami tak akan tinggalkan kampung kami ni. Bila nak gaduh? Dia dah lama rancang. Kita yang lalai. Kalau tak solat kamu macam setan. Oh Jelaka. Kau baru masuk senior status dah. Datang tengok pawagam kita ada 131 pawagam untuk tengok Enam Jelaka.